seterusnya saya jemput Bagan Jemaah. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Yang Berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua dan juga rakan-rakan seperjuangan pada hari ini. Saya mewakili N08 Bagan Jemaat akan mengambil bahagian dalam sesi perbahasan hari ini. Datuk Seri Yang di-Pertua, terlebih dahulu izinkan saya untuk membuka bicara dengan semangat selaku seorang wanita Pulau Pinang yang percaya bahawa kemajuan sebenar bukan sekadar bangunan tinggi tetapi rakyat yang celak teknologi dan tidak tertinggal dalam arus digital. Atas dasar itulah persoalan penting dibawa pada hari ini bagaimana untuk memastikan setiap DUN khususnya di Bagan Jemaat berupaya memiliki pusat inovasi komuniti digital dan hijau iaitu pusat sehenti komuniti bagi memperkasakan rakyat dalam bidang teknologi dan kelestarian alam yang menyediakan latihan digital, e-dagang, aplikasi kerajaan di samping memupuk gaya hidup sihat setiap hari. Matlamatnya yang utama adalah untuk melahirkan komuniti celak digital berdaya saing dan bertanggungjawab terhadap alam sekitar sejajar dengan visi Pulau Pinang Smart State 2030 bagi memperkasakan wanita, belia dan warga emas. Datuk Seri Yang di-Pertua, di Bagan Jemaat mempunyai lebih 32,500 pengundi berdaftar yang mana terdiri 52% wanita, 30% belia bawah 35 tahun dan 18% warga emas. Majoriti mereka tinggal di taman-taman perumahan lama dan PPR seperti Bagan Jemaat, Kubang Buaya, Kampung Gajah, Jalan Mengkuang, Kampung Simpa, Mak Mandin, Taman Sukaria dan juga Taman Belor. Namun, tinjauan komuniti menunjukkan ramai wanita, usahawan kecil dan warga emas masih belum mahir menggunakan aplikasi digital asas seperti e-wallet, e-dagang atau sistem tempahan dalam talian. Sedangkan, sekejap saya habiskan dulu ya. Sedangkan dalam era revolusi industri 4.0, teknologi bukan lagi pilihan, akan tetapi ia adalah keperluan asas dan kemestian untuk kelangsungan ekonomi dan sosial terkini di masa hadapan. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya mencadangkan 3 langkah utama untuk diambil, iaitu yang pertama, setiap DUN wajar ada pusat inovasi komuniti digital dan hijau, iaitu tempat latihan komputer, robotik, reka bentuk grafik dan e-dagang khusus untuk wanita, remaja dan pesara. Mesti memperkukuhkan liputan internet berkelajuan tinggi di kawasan flat dan di taman-taman lama supaya semua rakyat dapat akses pembelajaran dan pendidikan digital. Saya habiskan dulu ya, minta maaf. Okey, melaksanakan program wanita dan warga warga emas celak digital. Sebab apa? Melalui dengan kerjasama MyDad, iaitu penyedia yang latihan digital nasional, PDC, penyedia infrastruktur negeri, Queen Pulau Pinang iaitu Kelab Wanita Eko Malaysia Cawangan Pulau Pinang dan juga TDC Holding sebagai pemangkin untuk memajukan komuniti dan usahawan wanita. Modul khas kepada wanita dan warga emas juga perlu diwujudkan untuk mengajar cara penggunaan telefon pintar. Contoh untuk MySejahtera, nak cek PKB 40, nak cek e-Madani, e-Tunai, semak bantuan kebajikan masyarakat yang mana dia orang tak tahu, dan sumbangan tunai rahmah STR sekarang kan kena renew balik. So kadang-kadang tak tahu, bila tak renew balik, tak update balik STR, so untuk bantuan seterusnya dia orang tidak layak. Itu yang kena. Tujuannya hanyalah satu, agar mereka tidak terpinggir dalam urusan kesehatan
kesihatan yang penting dan perkhidmatan kerajaan secara digital. Datuk Seri Yang di-Pertua, sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan negeri kepada rakyat juga dapat dipendekkan tempoh urusannya. Malah, ia juga selamat dan tiada lagi rungutan barisan panjang di kaunter-kaunter sekiranya rakyat update dan alert dengan penggunaan digital. Kemudian seterusnya, apabila setiap komuniti wanita, belia dan warga emas di Pulau Pinang diberdayakan melalui teknologi negeri, ini bukan sahaja maju dalam industri tetapi maju dalam minda, kemahiran dan kesejahteraan rakyat. So saya tinggalkan di sini dengan hashtag wanita celat digital, hashtag Smart State 2030 dan hashtag Bagai Jerman Maju. Sekian, terima kasih. Mohon mencelah. Habis. Sudah landing. Berapik, sila. Berapik. Nak bercelah sekejap. Dia sudah landing. Terima kasih Datuk Seri Speaker atas peluang yang diberikan kepada saya. Selamat tengah hari saya ucapkan pada puan-puan berhormat yang berkasihi sekalian. Alright. Okey. Saya wakil daripada kawasan Berapik ingin membawa satu isu kemanusiaan yang semakin mendesak di negeri Pulau Pinang, iaitu peningkatan kes kemurungan terutamanya dalam isu bunuh diri serta kekurangan tenaga kaunselor profesional di negeri ini. Datuk Seri Speaker, berdasarkan laporan Polis Diraja Malaysia PDRM, sebanyak 1,142 kes bunuh diri telah direkodkan di seluruh negara pada tahun 2023. Dan Pulau Pinang termasuk antara negeri yang menunjukkan peningkatan ketara, dan hal ini menyebabkan Pulau Pinang adalah antara negeri yang kelima tertinggi di Malaysia. Situasi ini amat membimbangkan kerana ia mencerminkan tekanan hidup, masalah ekonomi dan kekurangan sistem sokongan emosi dalam kalangan masyarakat, khususnya golongan muda. Datuk Seri Speaker, seorang daripada 10 belia terfikir serta cuba untuk membunuh diri, dan dari tahun 2020 sehingga 2025 dia dicatatkan sebanyak 564 kes bunuh diri dan hanya berjaya menyelamatkan 103 individu sahaja. Walaupun kerajaan negeri telah berusaha menjalankan pelbagai kempen kesedaran dari segi kesihatan mental, namun perkhidmatan sokongan psikologi masih tidak mencukupi, terutama di kawasan luar bandar seperti di seberang Perai Tengah dan Bukit Mertajam. Antara di kalangan sekolah dan institusi komuniti, masih tiada kaunselor sepenuh masa untuk membantu pelajar dan masyarakat mengurus tekanan atau masalah peribadi. Kebanyakan kaunselor hanya bekerja kontrak selama 6 bulan ataupun setahun kerana alasan tidak cukup tempat ataupun Mohon mencelah. Sabar, saya habis dulu ya. Nanti tak dapat. Saya habis dulu, Ustaz. Sekejap. Okey. Datuk Seri Speaker, salah satu faktor utama ialah kekurangan kaunselor berdaftar di negeri ini. Ramai graduan bidang psikologi dan kaunseling di Pulau Pinang, termasuk saya sendiri yang baru sahaja menamatkan pengajian dalam bidang sarjana sains kaunseling, bersedia untuk berkhidmat. Namun, peluang penempatan ke sektor awam amat terhad disebabkan proses pengambilan dan penapisan yang ketat. Saya amat memahami keperluan mengekalkan standard profesional. Namun dalam situasi semasa, kita perlu mengimbangi antara kualiti dan keperluan mendesak rakyat. Oleh itu, saya mencadangkan agar Kerajaan Negeri Pulau Pinang bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan bagi memperluaskan penempatan kaunselor di sekolah, hospital serta di pusat komuniti
Saya juga mengusulkan agar ditubuhkan sebuah kaunseling komuniti negeri Pulau Pinang yang berfungsi sebagai pusat intervensi awal dan sokongan psikososial kepada individu yang memerlukan bantuan segera. Datuk Seri Speaker, setiap nyawa yang dapat kita selamatkan merupakan satu amanah yang besar. Kaunselor bukan sekadar pekerjaan, tetapi ia merupakan satu tanggungjawab kemanusiaan yang membantu rakyat mencari ketenangan dalam makna hidup. Oleh itu, saya menyeru agar kerajaan negeri memberi perhatian serius terhadap isu ini demi membina masyarakat Pulau Pinang yang lebih sihat, sejahtera dan berdaya tahan dari segi mental dan fizikal dan juga emosi. Okay, sebelum saya berakhir, izinkan saya Datuk Seri Speaker untuk berbahas dalam bahasa Inggeris sikit. Behind every hill mind stands someone who cared enough to listen. A counsellor may not change the world, but they can change someone's world. Sekian, terima kasih Datuk Speaker.